Saya pernah terjumpa dengan seorang pakcik ni lah. Dia tanya saya, B. Wah, dia panggil saya B je. Mungkin sebab orang kampung panggil saya Nabil ataupun memang bibir saya tebal, saya tak tahulah. B, kau orang TV kan? Kau orang... Saya memang suka dengan Dato' S. Mijal pasal semangat dia tu. Semangat dia bila dia cakap, bila dia panggil orang tu kan. Nabil! Semangat dia tu. Dia punya he's so energetic. He's so energetic. Yes. Sorry, saya baru Google perkataan tu tadi, susah sikit nak sebut. Baru-baru dia jemput saya datang rumah. Saya pergi rumah dia, saya dindong rumah dia. Ding dong, ding dong, ding dong. Dia buka pintu. B, di depan pintu rumah kita. Nabil! Kat rumah. Terperanjat saya. Saya terperanjat. Saya tak sangka pula daripada TV ke rumah sama. Saya, okey lah Tok. Saya rasa saya tak boleh tahan lama sangat kat rumah Datuk ni. Saya pun nak balik. Dia kata, oh Nabil dah nak balik. Okey, kita bagi tepuk tangan dulu. Nabil! Lepas tu dia buat apa? Dia panggil jiran-jiran dia. Jiran-jiran semua. Peace yo. Jiran-jiran dia. Tak ada seorang pun kat kawasan rumah dia masa tu. Saya tak tahu. Dia memang macam tu. Tapi itulah dia salah seorang pengacara yang mempunyai program-program TV yang hebat dekat Malaysia. Tapi antara pengacara yang saya rasa saya cukup kagum adalah tepukan untuk Dato' Aznel Haji Nawawi, tuan-tuan dan puan-puan. Hebat. Dan saya rasa setiap program yang ada dalam Malaysia ni, dia menjadi pasal pengacara dia kena dengan program tu. Macam Dato' Aznel kan, dia kan beria, dia kan macam suka budak-budak kan. Tombak! Okey, anak-anak panel dah sedia nak jawab soalan panel? Okey, adik, siapa nama? Okey, Ziana. Okey, Ziana, cuba jawab soalan panel ni, okey? Okey, berikan maksud cinta buta. Bukan orang buta yang bercinta. Sebab itu program tu menjadi. Sebab Dato' Aznel dia tahu lain budak-budak. Dia hebat. Dia boleh adapt. Bukan adapter, adapt. Tapi, kalau anda nak tahu sebenarnya rancangan Tun Tombak tu, Awi pernah try audition rancangan tu. Ya, betul. Ya. Awi pernah try tapi dia tak dapat. Sebab apa? Masa audition dia buat macam ni. Weh budak, aku tengah cakap dengan kau ni. Weh, kau bagi tahu aku sekarang, apa maksud cinta itu buta? Kau jangan mengada-ngada Zana. Nama budak tu memang Zana betul. Jangan sampai kau yang buta kejap lagi. Memang tak dapat lah kalau dah macam tu kan. Rancangan tu memang kena ada pengacara yang kena dengan rancangan tu. Saya pernah terjumpa dengan seorang pakcik ni lah. Dia tanya saya, B. Wah, dia panggil saya B je. Mungkin sebab orang kampung panggil saya Nabil, dia belakang tu dia panggil B ataupun memang bibir saya tebal, saya tak tahulah. B, kau orang TV kan? Kau orang TV kan? Kenapa Atom Tombak tu tak buat yang budak-budak punya? Kan kita ni manusia, dah lama-lama orang kata, orang bila dah tua kan, orang tua perangai macam budak-budak. Buatlah satu, kita orang pun happening. Saya pun cakap dengan pakcik tu. Pakcik, kalau ada rancangan Tun Tombak untuk orang tua, dia tak akan panggil Tun Tombak, pakcik. Dia akan panggil tutua. Itu satu. Dan lepas tu, Pak Nel pula dia akan jadi macam ni. Atuk-atuk semua dah sedia? Nak jawab soalan cucu Nel? Okey. Nenek ni siapa nama? Rosna. Umur berapa? 85. Okey, cuba Nek Nah bagi tahu cucu Nel apa maksud cinta itu buta. Siapa? Duit kutu dah bayar.
Dah habis dah. Duit kutu dah bayar habis. Tunggu turn je nak dapat ni. Memang dalam 1 hari setengah lah rancangan tu tua tu.